Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita sekali lagi malam ini untuk sama-sama bertemu dalam program pengajian Cepat Quran. Malam ini kita sambung bacaan daripada ayat semalam, tuan-tuan puan ya. Jadi siapa yang ikut mengaji dengan kita semalam, tuan-tuan puan? Apakah nombor ayat terakhir kita? Cuba komen di urungan komen di bawah. Baik, sebelum itu suka saya mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam pada muslimin muslimat yang masuk memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menanti pengajian ini. Yang baru pertama kali bertemu, duduk dengan tenang. Pasti pertemuan kita ini adalah dalam rancangan dan ketentuan daripada Allah yang moga-moga ada hikmahnya. Jadi kita perbetulkan niat kita, tuan-tuan, untuk belajar semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, tuan-tuan, siapa yang ada Al-Quran boleh buka ke halaman muka surat 204. Siapa yang ikut semalam, tuan-tuan? Yang mana ikut semalam, tuan-tuan, boleh komen di bawah di manakah ayat bacaan kita semalam. Yang terakhirnya di mana? Tapi sebelum nak masuk pada ayat itu, tuan-tuan, saya nak bawakan anda melihat sebentar pada ayat yang ke-107. Ayat yang ke-107 daripada surah At-Taubah muka surat 204. Jadi siapa yang ada Al-Quran, sila buka page number 204, 204, verse number ataupun ayat nombor 107. Yang ingin baca boleh buat permohonan, tuan-tuan. Siapa di kalangan anda yang ingin menjadi peserta dan pembaca pada malam ini, jangan malu, jangan segan. Seperti biasa, kita buka peluang ini kepada siapa sahaja, khususnya yang pertama kali nak baca ataupun yang sudah lama tidak membaca. Ya, dengan saya lah sebagai amalan anda, saya pasti hari-hari, tuan-tuan, baca Al-Quran. Dan juga jangan lupa, tuan-tuan, semoga diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Kita repost dan kita sharekan live pada malam ini, khususnya kepada pasangan, kepada anak, cucu ataupun ahli keluarga, untuk sama-sama kita bertemu dan memperbaiki ibadah kita, insya-Allah, tuan-tuan. Sekiranya bacaannya sudah bagus, alhamdulillah. Sekiranya bacaan itu ada keperluan untuk ditambah baik, kita perbaiki sama-sama. Tapi sebelum memperbaiki, kita nak kenal pasti dahulu di manakah kelemahan itu, di manakah titik-titik kelemahan itu. Insya-Allah, tuan-tuan, kita cuba dapatkan pembaca yang pertama. Saya bagi kepada Puan Nur Syam. Sudah bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama dan daripada mana? Saya daripada Melaka Ustaz. Baik, Saya tengah namanya mencari muka surat. Apa Ustaz, muka surat tadi berapa Ustaz? Saya tengah buka-buka baru mencari. Ada naik kotak 204 Ustaz ya? betul, ayat 107. 204 ayat 100. 107. 107 ya. 107. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar. Untuk surah At-Taubah khususnya, tuan-tuan, Oh, tak perlu baca. memadai dengan kita Bismillah. membaca isti'azah dan terus kepada Ya ayat. betul Ustaz. Baik, teruskan. Walladzina takhadhu. Tuan-tuan, saya nak sebelum itu sekejap. Sebelum tu, yang mana yang menonton ini ya, yang mana yang menonton, standby dengan pen, dengan buku catatan, bagi ada sebelah. Nak guna tak guna, sekejap lagi kalau perlu ada ya. Kalau yang mana tak ada, boleh pergi ambil ya. Berikan perhatian anda pada bacaan sahabat kita ini. Semoga ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Silakan.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Sekali lagi. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Bukan qab. Qabl. قبل. Ya. قبل. Ya. Qaf beri fathah, bukan qa bunyinya. Qaf beri fathah bunyi qa. قبل. Min qabl. Ya. Min qabl. Ya. Ustaz. Baik, itu lebih baik ya. Perhatikan pada perkataan ini tuan-tuan puan. Saya nak membawa anda sejenak melihat pada perkataan irsadan. Ya. Baik, dalam situasi ini tuan-tuan puan, ra di sini dibacakan dengan tebal. Jangan baca wa irsadan liman. Di sini sebab bukan sekadar sebelum ra itu baris kasrah, tetapi disebabkan selepas ra itu huruf isti'la. Jadi di sini kita bacakan dengan tebal. Okey, kita teruskan Wan. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yahlipunna in wala yahlipun. Bukan pun. Takkan walayah lipun. Huruf apa tu? Lipun. Di situ walayah lifun. Fa. Ya, bukan fa. Kau baca lipun. Saya ingat mau pergi zaman Yipun. Yipun bunyi, lipun bunyi. Saya ingatkan ini apa ni perkataan baru apa lipun. Ya, lipun huruf fa. Fa makhraj sebentar sabar dulu. Jangan kelang kabut. Ya Ustaz. Kalau kelang kabut itu yang silap itu. Ya, tenang. Fa makhrajnya di mana? Fa makhrajnya di mana? Itu soalan tu, tanda soal tu saya tanya ni, jangan duduk diam saja. Fa. Di bibir bawah fa. Bibir bawah bertemu mana? Bibir bawah bertemu apa? Gigi bawah bertemu apa? Tuan-tuan umpan, siapa tahu jawapan tulis di ruangan komen. Makhraj fa. Siapa yang tak tahu tulis terus apa ni? Jawapan makhraj fa di mana? Ni kita nak reveal jawapan ni. Jangan dengar saja, tulis. Fa makhraj di mana? Gigi depan. Gigi depan. Jadi jawapannya makhraj fa berada di mana? Di mana? Kau cuba baca komen di ke bawah dia tulis di mana? Gigi atas dan bibir bawah. Itu jawapannya. Bibir bawah ni yang gini. Fa, fi, fu. Ya, bukan pu. Jangan macam lipun itu. Walayah lipun itu. Lipun lah. Oh, watachi. Okey. Sekali lagi. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Baik, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terdapat beberapa teguran saya itu hati-hati. Kalau boleh
harap puan sempat tanda di mana yang saya tegur tu, tanda Tanda nanti. Ustaz. Ya, Saya nanti tanda. salin balik, tulis macam fa tadi, gariskan salin balik perkataan. Wala yahlifun tu tulis semula penerangan dia, huruf fa makhrajnya bibir bawah bertemu gigi atas. Tulis macam tu. Ya. Betul Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau Terima sekurang-kurangnya kasih puan Ustaz. dapat satu pengajaran itu hari ini pun sudah cukup baik sebenarnya. Esok kita jumpa belajar perkara lain pula. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima Baik, kasih. tuan-tuan puan, anda yang sedang menonton juga, ya, pastikan anda catat perkara itu. Ya, anda catat perkara itu. Siapa yang tak tahu lagi sebelum ni fa-nya tempat di mana, tempat keluarnya. Jadi malam ni kita dah bagi tahu jawapan itu, jangan tak tulis. Baik, kita bagi kepada seterusnya Hamiah. Alhamdulillah. Yang ada soalan, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan. Tuan-tuan puan boleh buat permohonan. Baik, ada minta tak? Puan, ada minta ke tertekan? Puan, ada minta atau tertekan ni? Kalau tertekan tidak mengapa, saya matikan talian ini. Ya. Kita cari yang lain tuan-tuan puan. Sekejap ya. Kita cari yang lain. Baik, mungkin sahabat kita tidak bersedia. Kita beri kepada seterusnya Kak Sal. Kita bagi kepada Kak Sal, tuan-tuan puan. Baik, sambil-sambil itu tuan-tuan puan, kalau ada di kalangan anda yang mencari Al-Quran yang macam saya guna mengajar ini, tuan-tuan puan, ada di beg kuning, boleh dapatkan di beg kuning. Baik, waktu live ni kemungkinan akan ada voucher-voucher yang khusus untuk anda boleh gunakan, tuan-tuan puan, ya. Siapa yang nak boleh dapatkan. Al-Quran ni ada waqaf ibtida, tajwid berwarna, terjemahan dan ada koleksi 600 hadis, tuan-tuan puan, ya. Baik, silakan nama dan daripada mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Kak Sal dari Johor. Okey, Kak Sal silakan. Ayat seterusnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awla. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa juruf على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan puan. Saya nak kongsikan ada satu perkara dalam ayat ini, tuan-tuan puan. Sebelum saya nak kongsikan tu, saya nak tanya di sini. Puan, hukum apa ni? Bunyanahu ni hukum apa? Nun mati bertemu ya.
Pada perkataan bunyanahu ni, hukum apakah ini? Tak tahu Ustaz. Apa dia? Tak tahu Ustaz. Tak tahu Ustaz. Ustaz tak tahu. Saya tak tahu, bukan Ustaz. Tuan-tuan dan puan, siapa tahu? Siapa tahu tuan-tuan dan puan? Biasanya kita belajar kalau nun mati bertemu ya tuan-tuan dan puan, hukumnya idgham bi gunnah. Yatahharu. Masuk beserta dengung 2 harakat. Idgham bi gunnah, ya. Baik, di sini nun mati bertemu ya juga, tetapi dia bukan hukum idgham bi gunnah tuan-tuan dan puan. Di sini hukumnya izhar mutlak. Jadi tolong tulis perkataan ni. Siapa yang sedang menonton ni ya, ambil pensil, ambil buku catatan, tulis terus. Bunyanahu, tulis di situ tuan-tuan dan puan, nun mati bertemu ya di sini izhar mutlak. Okey. Kalau anda perhatikan di dalam Al-Quran Rasam Usmani tuan-tuan dan puan, bagi hukum izhar mutlak, nun matinya ada tanda mati asli. Manakala idgham bi gunnah, nun matinya kosong, tidak bertanda. Bukan kerana silap cetak, bukan kerana terlupa tulis, tuan-tuan dan puan, kerana begitulah dia tulis supaya nak memberikan bezanya kepada anda, tuan-tuan dan puan, ya. Baik, asal Al-Quran ni turun tuan-tuan dan puan, zaman mula-mula dia ditulis tanpa baris, tuan-tuan dan puan. Baris ni kemudiannya datang, tuan-tuan dan puan. Sebab itu dipanggil Rasam Usmani, itu diberikan baris dan sebagainya untuk memudahkan, sebab Islam mulalah tersebar ke banyak negara-negara orang ajam, bukan negara Arab. Jadi kalau tanpa baris orang tak tahu nak baca, bunyinya berbeza-beza. Jadi oleh itu dia berikan baris ni, datangnya kemudian tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi di sini izhar mutlak, tulis ya. Jangan tak tulis. Kalau anda merasakan apa yang kita sampaikan malam ini tuan-tuan bermanfaat, jangan lupa repost dan sharekan live pada malam ini. Semoga apa yang kita bincangkan di sini dapat juga dipelajari oleh muslimin dan muslimat di luar sana, khususnya ahli keluarga kita. Ada 2 perkataan di situ, bunyanahu, ya. Perkataan izhar mutlak ni semuanya ada 4 perkataan tuan-tuan. Hanya 4 itu saja. Apa dia? Perkataannya tadi kita jumpa bunyan. Ya, bunyan tuan-tuan. Selain daripada itu sinwan. Selain daripada itu qinwan. Ya, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya, dan satu lagi ad-dunya. Tuan-tuan, nun mati bertemu ya. Jadi ad-dunya, qinwan, sinwan dan bunyan. Ini tuan-tuan hukumnya izhar mutlak, ya. Siapa yang sempat tulis. Siapa tak sempat, tangkap layar dulu. Boleh tangkap layar dulu, ya. Kemudian nanti salin balik, ya. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, bacaannya baik. Teruskan belajar dan beramal. Semoga Allah memberkati kita semuanya pun dapat belajar satu perkara tadi itu, izhar mutlak. Ya. Di situ insya-Allah nanti praktiskan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Baik, saya harapkan tuan-tuan, apa yang anda dapat pada malam ini, apa yang anda tulis tu tuan-tuan, anda pass around. Pass around tu maksudnya apa? Anda sebarkan tuan-tuan. Anda sebarkan kepada grup, mungkin nanti anda ambil gambar sikit, anda tulis dalam buku catatan, kemudian anda forwardkan ke grup ahli keluarga dan sebagainya. Kongsikan dengan mereka. Malam ni mak mengaji, kongsikan dengan anak-anak. Malam ni mak mengaji ada satu hukum namanya izhar mutlak. Contoh dia ini bunyanahu. Ya, nanti mereka pun dapat belajar juga. Ya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita cari lagi pembaca seterusnya. Kita bagi kepada Mi Aqil. Baik tuan-tuan. Sekali lagi kepada anda yang ingin mendapatkan Al-Quran seperti mana yang saya gunakan ini tuan-tuan, anda boleh dapatkan di beg kuning, ya. Ada di beg kuning tuan-tuan. Kalau siapa yang nak boleh dapatkan. Baik, sila bagi salam, kenalkan diri. Mikael, nak baca ke tertekan? Mikael nak baca. Nak baca. Kalau nak baca sila bagi salam, kenalkan diri. Bunyi seruling Ni Mikael nak baca, Akil nak baca ke? Baik, mungkin dia tak bersedia. Kita cari yang lain Kita cari yang lain, kita bagi kepada
Puan Kak Mas. Bagi tahu lagi kepada Kak Mas. Alhamdulillah. Terima kasih yang mana yang tap screen. Saya ucap terima kasih. Yang belum share dan repostkan, jangan lupa share dan repostkan dahulu. Semoga bermanfaat untuk semua. Bagi salam, kenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz. Saya Kak Mas daripada Puchong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Kak Mas, sambungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. Lagi, ada kelemahan pada perkataan ini. الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع ta'qulubuhum. Baik, sebentar. Bila puan baca puan sudah masuk, ujung lidah puan sudah sampai ke belakang gigi atas, betul tidak? Ya. Ya, di situ artinya anda telah masuk tuan-tuan puan. Dia jadi idgham. Di sini bukan idgham, di sini ikhfa. Samarkan bunyi itu. Bukan kalau itu sudah masuk tuan-tuan puan. Ya, faham ya? Tuan-tuan puan, anda yang sedang menonton juga berikan perhatian pada perkataan taqatta'a. Nun mati betul mutal tuan-tuan puan. Di sini hukumnya ikhfa hakiki. Salin balik perkataan ini. Siapa yang sedang tonton ni salin balik perkataan ini, gariskan di bawah nun bertemu ta, ikhfa hakiki dibacakan dengan samar 2 harakat. Baik, soalan saya, di manakah makhraj huruf ta? Ya. Di manakah tempat keluar bagi huruf ta? Hujung lidah di bawah belakang gigi atas. Okey, sekarang ini itu makhraj ta. Ya. Sekarang ni kita nak bawa hampir kepada situ. Jadi hujung lidah puan tu puan bawa hampir, jangan sampai menyentuh ke belakang. Kalau dah sampai menyentuh ke belakang gigi, dia dah masuk. Ya. Illa an taqatta'a qulubuhum. Cuba sekali lagi. Illa an taqatta'a qulubuhum. Ini ta. Di sini ta, ini huruf ta, nampak ini huruf ta. An taqatta'a qulubuhum. Illa an taqatta'a qulubuhum. Wallahu alimun hakim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Baik, ada khalkhalah tak jadi? Khalkhalah kurang jadi. Ya, ambil pensel garis dulu di bawah ni. Tuan-tuan puan, kalau siapa yang ada kelemahan untuk mengenali khalkhalah untuk peringkat awal, tuan-tuan puan, saya cadangkan boleh gunakan Quran seperti saya guna ini. Anda lihat khalkhalah diberikan warna biru, tuan-tuan puan. Jadi di situ kena berikan lantunan. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Itu mesti ada lantunan, tuan-tuan puan. Ya, cuba sekali lagi. Berikan perhatian ya. Siapa yang nak Al-Quran macam ni, tuan-tuan boleh terus buat pembelian anda di beg kuning, boleh COD juga. Silakan puan. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Alhamdulillah. Kali ni lebih baik.
Kali ni jelas lah tu lantunannya tuan-tuan. Ya, Qalqalah surah. Baik, tulis terus ya. Anda salin, siapa yang sedang menonton ni, anda salin balik perkataan fayaqtuluna ataupun yuqtaluna. Anda gariskan di bawah qaf tu penerangan dia Qalqalah surah. Berikan lantunan ya ataupun pantulan di situ. Baik, ada 5 huruf semuanya tuan-tuan. Boleh tulis terus ya. Boleh tulis terus kalau anda nak tulis ya. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan huruf ta tuan-tuan ya. Baik, boleh tangkap layar ataupun nak tulis kalau sempat. Okey, silakan. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Baik, sadaqallahu azim. Okey, bacaannya bagus ya. Cumanya tadi ada sedikit teguran saya pada Qalqalah dan juga di mana satu lagi tadi? Antaqatta nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Ya, di situ tadi. Ya, so kawan-kawannya jaga dua perkara itu insya-Allah. Sudah baik sebenarnya bacaan puan. Semuanya ada sedikit je tadi pada ikhfa hakiki dan juga pada Qalqalah. Mungkin lepas ni lebih berhati-hati. Kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Baik, semoga Allah memberkati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tuan-tuan, kita cari lagi. Siapa nak baca silakan tuan-tuan. Yang nak baca saya persilakan. Program ini program pengajian kita bersama tuan-tuan. Ini bukan program saya sahaja, ini program pengajian kita bersama. Jadi kita jemputlah tuan-tuan. Siapa nak ambil bahagian silakan. Baik, kita teruskan. Sila bagi salam, kenalkan diri. Harisun. Tuan-tuan, kita bergerak terus ke halaman muka surat 205. Kita bergerak terus ke muka surat 205. Harisun dengar tak? Baik, kita cari yang lain tuan-tuan. Kepada anda yang ingin mendaftar ke program pengajian Al-Quran bermula daripada asas tuan-tuan, juga boleh buat pendaftaran malam ini tuan-tuan. Kita bagi satu tawaran yang sangat istimewa. Baik, kita bagi pada Rogayah. Yuran pengajian RM300 sekali seumur hidup tuan-tuan. Saya turunkan hanya kepada harga bukunya sahaja. Peluang ini saya berikan kepada siapa sahaja yang nak belajar daripada asas. Saya bayar kalau berminat. Boleh terus buat pendaftaran. Yuran pengajian sekali seumur hidup. Tidak ada yuran pengajian bulanan dan tahunan. Baik, Puan Rogayah. Baik, mungkin Puan Rogayah tak perasan tuan-tuan. Kita cari yang lain. Kita bagi kepada, sekali lagi kita cuba dapatkan Hamiah ya. Puan Hamiah. Siapa yang nak buat pendaftaran tuan-tuan boleh buat pendaftaran terus ke program asas kita ya. Kita ada buat program asas. Baik, sila bagi salam kenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dan daripada mana? Daripada Perak. Namanya? Amiah. Silakan puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi, ada kelemahan di situ. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar. Baik tuan-tuan, Shin baris fathah bertemu ya bukan syai. Jangan baca syai. Syaita. Bukan syai. Kalau syai, lidah anda masih tergantung. Ya ni makhrajnya di mana tuan-tuan? Ya makhraj di mana?
Anda jangan keliru lagi tuan-tuan dan puan. Anda jangan keliru lagi makhraj ya ni. Ini antara perkara yang selalu saya berikan peringatan tuan-tuan dan puan. This is, Salah. this, Syai. this is one of the thing that I always remind tuan-tuan dan puan. Cuba dapatkan kad makhraj. Tidak tuan-tuan dan puan. Ini adalah satu perkara yang selalu saya ingatkan kepada anda. Anda kena berikan perhatian ni. Benda ni kena tulis. Jangan dengar saja. Kalau anda dengar saja, sebab itulah saya ulang banyak kali pun tuan-tuan dan puan sukar nak ingat. Anda sukar nak ingat sebab apa? Sebab anda tak tahu tempat keluar ya itu di mana, tuan-tuan dan puan. Kalau anda lihat di sini, tuan-tuan dan puan lihat pada gambar rajah ini adalah kad makhraj huruf, tuan-tuan dan puan. Siapa yang belum ada ni juga boleh dapatkan. Sangat istimewa ni, tuan-tuan dan puan. Anda boleh lihat di sini. Ya makhrajnya di tengah lidah bertemu dengan lelangit keras, tuan-tuan dan puan. Di bahagian tengah. Di situlah, tuan-tuan dan puan, ya ni. Tempat keluar ya ni. Anda boleh lihat makhraj ya itu. Dia buat anak panah tu kedudukannya di situ, tuan-tuan. Tengah lidah tu naikkan ke atas itu. Kalau tak menyentuh ke bahagian itu, dia tak sempurna lah tempat ya tu. Rumah dia tak sampai. Kalau syai, lidah anda masih tergantung. Naikkan tu. Syai ta. Naikkan lidah anda. Tuan-tuan dan puan. Syai. Ya syaita baina kaifa. Itu dia tuan-tuan dan puan, ya. Buat catatan sikit, cuba tulis tu tuan-tuan dan puan. Siapa yang belum ada kad makhraj ni boleh dapatkan malam ini. Siapa yang belum ada lagi, ya. Baik, puan. Sekali lagi isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lebih baik. Syaita. Bukan syai lagi, ya. Ingat di situ, tuan-tuan dan puan, siapa yang sedang menonton buat catatan terus pada sebutan ya bertanda mati tadi. Makhraj ya-nya di mana? Malam ni sudah banyak makhraj huruf yang saya revealkan. Puan dengar dulu, puan. Puan dengar dulu waktu saya cakap ni. Puan jangan praktis baca lagi. Sekejap lagi saya bagi peluang. Dengar dulu. Ya, ambil pengajaran itu dulu. Dapatkan. Okey, satu pelajaran dah dapat. Ya, baca ayat dak lagi. Sudah satu ayat, satu pelajaran yang puan dapat itu. Buat catat yang tu dulu. Okey, sekarang teruskan. At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Alhamiduna. Alhamiduna saihuna raki'una sajiduna al-amiruna bil ma'ruf. Al-amiruna. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Kenapa tampung-tampung? Kan dah silap tu tadi kan? Ada silap tak tadi? Ke puan rasa okey? Baca lagu tu. Ada silap tak tadi? Tak tahu kat mana silapnya. Ni, wal hafizuna tadi puan dua kali tadi. Oh, tersilap. Betul tak? Tak perasan. perasan. Sebab apa boleh jadi tak perasan tuan-tuan puan? Sebab dah jadi tabiat macam tu. Kalau silap, kita tak ulang balik. Kita hanya tampung tentang salah saja. Itu dah jadi tabiat. Sampai kita pun tak sedar yang benda tu berlaku secara automatik, tuan-tuan puan. Ya. Sepatutnya bila dah mengesan ada kesalahan, anda hentikan bacaan itu, ambil balik. Ambil balik daripada wannahuna 'anil. Cuba sekali lagi. Kalau dah silap, berhenti, tidak balik. Dari warna tu Ya, wannahuna. wannahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Bagus. Wa basyiril mu'minin.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين An yastaghfiru. أي mana kita? أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Ada perasaan ada tampung-tampung lah tadi. Uli. Ni puan sebut 2 kali tadi. Uli. Jadi uli tuan rumpan. Kalau buat dengan sengaja hukumnya haram dan berdosa. Itu dia bahaya ni tuan rumpan. Sebab tu saya larang buat. Sebab tu saya larang anda buat tuan rumpan. Kalau anda buat dengan sengaja hukumnya haram dan berdosa. Dan boleh jatuh kufur, kita kena menambah perkataan dalam Al-Quran. Anda sedar dah silap tu tuan rumpan. Jangan 2 kali. Anda dah tahu dah silap, hentikan bacaan. Sebab tu bahaya, sebab tu saya tak bagi ulang 2 kali. Kalau kita buat juga, artinya kita sengaja tambahkan tuan-tuan. Sedangkan anda sedar sudah ada kesilapan. Ambil balik daripada walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Puan Hamiah ya. Puan Hamiah mempunyai kualiti bacaan yang baik. Puan Hamiah boleh baca Al-Quran dengan bagus. Cumanya ada beberapa titik kelemahan lagi, antaranya pada ya bertanda mati tadi, syaita ya, pada isti'azah, teguran saya, dan juga sudah terbiasa menjadi kebiasaan bagi puan apabila ada kesalahan puan tak ulang balik, puan sambung saja, puan tampung di mana yang salah. Kalau boleh yang tu pesan saya tinggalkan. Kalau buat bacaan sendiri di rumah, kalau tersilap hentikan bacaan itu, tarik nafas, mula balik. Kita nak mempersembahkan ibadah ini dalam keadaan yang terbaik yang kita boleh berikan. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau, kita sedang beribadah. Saat anda membaca Al-Quran di saat itu adalah it's a very special moment. Itulah waktu yang sangat special antara anda dengan Allah sahaja, tuan-tuan. Jadi take your time, ambil masa, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Relax, tenang, baca, tersilap tak apa. Semoga Allah ampunkan, mula balik, kita perbaiki balik. Ya. Terima kasih mengambil bahagian. Semoga Allah memberkati. Diharapkan sempat buat beberapa catatan yang penting tadi. Anda yang menonton juga, pastikan sempat buat catatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik tuan-tuan, kita teruskan lagi pencarian pada pembaca seterusnya. Kita cuba dapatkan sekejap ya. Rosita. Tuan-tuan, kalau ada di kalangan anda yang ingin mendapatkan Al-Quran seperti mana yang saya gunakan ini, tuan-tuan, ada di beg kuning, boleh dapatkan, tuan-tuan. Ada di beg kuning. Siapa yang nak boleh dapatkan. Baik, kita teruskan pada ayat seterusnya. Sila bagi salam, kenalkan diri. Rosita. Puan Rosita. Puan Rosita dengar tak? Baik, mungkin dia tak perasan, tuan-tuan. Kita panggil yang lain. Tuan-tuan, sekejap ya. Saya panggil yang lain. Kita cuba dapatkan seterusnya, tuan-tuan. Zainulia Ali. Terima kasih yang mana yang dah share dan repostkan live ini. Semoga Allah memberkati anda semua, tuan-tuan.
memberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, sila bagi salam, kenalkan diri. Zainulia Ali. Puan Zainulia Ali, dengar tak? Mungkin dia tak perasan, kita panggil yang lain. Saya bagi kepada seterusnya tuan-tuan dan puan. Saya bagi kepada Hani Mariam. Baik, sama-sama kita nantikan. Tuan-tuan dan puan, siapa yang nak Al-Quran seperti mana yang saya gunakan ini, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan di beg kuning ya. Banyak manfaatnya tuan-tuan dan puan. Banyak antara kelebihannya selain daripada tulisan yang besar dan jelas, dia ada waqaf ibtida' tuan-tuan dan puan. Kalau anda lihat highlight yang pink hijau ini, bagi mereka yang tak pandai bahasa Arab, sekurang-kurangnya Al-Quran ni ada panduan untuk nak berhenti tak mana, nak mula balik tak mana ya. Kalau anda bahasa Arabnya bagus, ini tidak menjadi masalah ya. Baik, kita cuba dapatkan pembaca lagi tuan-tuan dan puan. Saya masih lagi sedang mencari nama-nama yang kita panggil tadi tak dapat bersambung. Saya nak bagi kepada Maziah. Puan Maziah. Baik, kita sama-sama nantikan tuan-tuan dan puan. Sambungan bacaan ayatnya. Sila bagi salam, kenakan diri. Maziah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama dan daripada mana? Saya Mazia daripada Kelantan. Baik, silakan puan. Okey. Sebelum tu ada bunyi macam muzik yang agak kuat di belakang puan. Boleh tutup Ya sekejap? ke? Nanti sekejap. Aha, okey. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Baik, sebentar. Tuan-tuan puan, saya nak kongsikan dengan anda. Lihat pada perkataan la'awahun. Tuan-tuan puan, anda lihat pada perkataan la'awahun. Hamzahnya berada kedudukan betul-betul di atas alif, tuan-tuan puan. Di sini dia dibaca satu harakat. Baik, kita perhatikan pada perkataan al-amiruna. Tuan-tuan puan, hamzahnya berada sebelum alif ini. Jadi kalau anda lihat pada resap jadi dua harakat. Rasam Usmani tuan-tuan puan ya. Jadi kalau situasi ini A-nya dibacakan dengan dua harakat ya. Anda berikan perhatian, boleh tak anda salin balik, siapa yang sedang tonton ni salin balik perkataan al-amiruna dan juga la'awahun, pastikan perbezaan kedudukan hamzah itu anda berikan perhatian ya. Okey, sila teruskan. Wa ma kana Allah. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Sekali lagi. Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Baik. Okey. Rasa macam mana? Tekak okey tak? Tekak rasa okey tak? Suara serak sikit lah tu. Ya, sebab Puan Paksa, Puan Paksa sampai ke belakang suara Puan. Inna Allah. Jadi Puan Paksa itu. Puan sepatutnya lebih tenang. Puan relax je. Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Jadi gemuruh Ustaz, gemuruh. Inna Allah. Itu jadi Puan, jadi berat bagi Puan. Ya, Jadi Puan relax jadi je. gemuruh. Kalau tak buat macam tu tak tubik dah suara gemuruh. Tenang je. Yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ya, nanti lebih tenang baca. Bagus, terima kasih mengambil bahagian. Semoga Allah memberkati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, tuan-tuan dan puan, kita cari lagi pembaca seterusnya. Jangan lupa bantu saya, kita panjang-panjangkan pertemuan ini, tuan-tuan dan puan. Kita share dan repostkan, semoga bermanfaat untuk semua. Kita bagi pada Asia. Asia. Yang ingin membaca, tekan ikon ini, tuan-tuan dan puan, ada di bahagian bawah telefon masing-masing. Sekiranya anda ingin bersama-sama mendapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan dan puan, sharekan dan repostkan live ini. Ya, tawaranlah kepada siapa sahaja selain daripada mengharapkan ganjaran pahala. Kita cari lagi pembaca seterusnya, tuan-tuan dan puan. Ya, bukan hanya pahala membaca dan mendengar, tapi pahala berkongsi ilmu. Baik, kita bagi kepada Syib. Baik, mana penunjuk tadi? Baik, kita nantikan pembaca seterusnya. Sila bagi salam. Cik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dan daripada mana? Nama Cik Umi dari Ipoh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. Kau baca ayat yang mana ni? Oh, yang atas kat hatimu. Ingatkan Ustaz kata yang nak ambil atas kan? Sambungkan. Puan baca ayat ke berapa? Ayat muka surat 20. Tadi baca bukan ITB lepas pada apa ni Tabi'u tu. Sambung yang ke 100 yang sama mengambil 113 sambung 114 bukan Ustaz? Ya. Salah. Ya. Sekali lagi. Ambil balik daripada laqad taba. Betul. Di sini tadi Puan 117 ayat last sekali. Dah ya baik. Ya dah sekali lakon. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum tu. Saya nak tanya. Lam ni ada sabdu. Sebab apa lam ni ada sabdu? Dalam sabdu. Lam ni kan mula-mula laqad tu lam tu ada sabdu kan? Ya. Ya, sebab apa dia ada sabdu di situ? Makcik tak faham je Ustaz. Tak Makcik tak faham. Ingat tak yang ni hamzah ni tak ada sabdu kan? Ya ada. Waw ni tak ada sabdu. Waw ni tak ada sabdu. Mim ni tak ada sabdu. Sebab apa yang ni lam ni ada sabdu? Sebab tadi mula ayat Ustaz. Kalau tengah ayat jadi lam bila guna. Kan? Tak tahu, mana tahu. Saya tanyalah. Ya. Sebab lam, apa? Bila guna. Apa dia? Lam bila guna. Lam bila guna.
Jadi Dia dah jawapan tu agak kira kata betul jugalah, hampir lah tu. Artinya kalau kita baca sambung di sini tuan-tuan dan puan, dia jadi idgham bila gunnah. Baris dua bertemu lam ya. Wala nasiril laqad taballah. Itu kalau anda baca wasal, baca sambung ya. Baik, teruskan. Okey, teruskan. balik mulai mana? Lakatnya. Ya. Laqad Sekali lagi. taballah. Laqad Hak mana satu tu? Ada yang Sat bagi lantunan, Sat tak ada lantunan, yang mana satu? Laqad tu tak ada. Ha? Kata kau tajing. Apa dia? Dah tu ada laqad ta. Ada qalqalah ke tak ada qalqalah tuan-tuan dan puan? Ada. Ni dal bertemu ta, hukum apa di situ? Dal bertemu ta, hukum apa? Hukum apa di situ tuan-tuan dan puan? Saya dah bagi tahu dah. Siapa yang keliru tuan-tuan dan puan, anda dapatkan Al-Quran macam saya guna ni untuk peringkat awal dapat membantu. Anda boleh lihat tuan-tuan dan puan, kalau tempat tu ada qalqalah, dia ada warna biru. Di sini tuan-tuan dan puan dia tak berikan warna biru pada dal itu kerana di sini tidak ada lantunan. Di sini tidak ada qalqalah tuan-tuan dan puan. Jadi di sini kita baca qaf baris fathah terus masuk ke dalam ta. Namanya hukum apa ni tuan-tuan dan puan? Hukum apa puan? Idgham apa? Yang dal. Idgham apa? Idgham ya. Idgham. Idgham apa? Idgham apa? Idgham. Idgham. Astagfirullahaladzim. Idgham apa? Itu dengan ni hurufnya bersama yang sama bunyi tadal idgham mutamasi lain. Tidak. Mutamasi lain. Mutamasi lain jangan sana. Kalau idgham mutamasi lain, huruf yang sama bertemu, dal bertemu dal, ta bertemu ta. Sekarang ni dal bertemu ta. Mutama jasnai. Mutama apa? Itulah mengaji tak tulis. Saya doa pesan dah. Mengaji kena tulis. Kes tak tulis lah yang ni tak ingat duk mutama. Sebab dia tak jadi mutabak. Kalau jadi mutabak boleh makan juga. Mutama. Bukan mutama, mutanajisain. Idgham mutajanisain. Tolong tulis tuan-tuan dan puan. Anda jangan dengar saja. Apabila bertemu dua huruf yang sama makhraj berlainan sifat, hukumnya idgham mutajanisain. Cuba tulis sikit, jangan dengar saja. Duk pesan dah tu. Dalam kita duk pesan tu dia tak mau tulis juga. Saya tak tahu nak buat ke mana ni tuan-tuan dan puan. Cakap siam kot noh. Nak kena cakap siam kot. Baru 2 kali esok ni. Tulis. Baik, idgham mutajanisain. Just. Ya, di sini jangan berikan lantunan. Terus baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Ni. Yi nak ke wal tu jangan lambat. Satu harakat saja tu. Jangan lambat bergerak. Ini satu. Tanda ni. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu الذين اتبعوه في ساعة العسرة satu kedua tak nampak. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد Astagfirullahaladzim. Buat dia gitu. Cuba tenang, jangan kelang kabut. Kelang kabut tu duk silap tu. Ambil mana ni lah. Allazina
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Cuba jangan kalang kabut. Tenang je baca. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم Baik. ثم Teruskan. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Baik. Sekurang-kurangnya dapat pengajaran malam ni. Idgham apa tadi? Kata bukan dia Mutajaz Senin. Apa dia? Mutajaz Senin. Mutajaz Senin. Duk ingat power lama ke apa nama tu? Mutajaz Senin apa? Itulah waktu abang tadi tak tulis juga. Mereka tak mau tulis juga. Saya pelik ni. Waktu saya bagi tahu tadi, waktu tu tulis terus idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Baik, tak apa. Tengok di sini. Nanti tangkap layar. Tolong puan. Apa nama ni? Cuba tengok di sini. Tuan-tuan puan, ini antara pelajaran yang kita belajar dalam buku tajwid ni tuan-tuan puan. Siapa yang nak belajar ni daripada awal tapi kita tak mula dengan buku ni. Siapa yang join program asas, kita nak mula daripada buku asas ni tuan-tuan puan, kita belajar makhraj huruf. Tapi kita akan masuk ke dalam hukum ni juga satu hari nanti tuan-tuan puan. Siapa yang nak daftar ke program ini, saya alu-alukan tuan-tuan puan, yuran pengajian sekali untuk seumur hidup. Anda bayar harga bukunya sahaja siapa daftar malam ini. Ya. Baik, di sini tuan-tuan puan anda boleh lihat jenis-jenis idgham, antaranya idgham mutamathilain, iaitu apabila bertemu dua huruf yang sama, ataupun idgham mutajanisain apabila dua huruf yang sama makhraj tetapi berlainan sifat seperti ta dan ta. Ta dan dal, ta dan ta, tuan-tuan puan, sa dan za, zal dan dha, ba dengan mim, tuan-tuan puan ya. Jadi sama makhraj berlainan sifat, itu mutajanisain. Dan yang satu lagi idgham mutaqaribain, iaitu dua huruf yang hampir sama pada makhraj dan sifat. Kalau anda nak belajar semua ni tuan-tuan, ada contoh-contohnya kita akan bawakan nanti dalam program asas. Yang belum mendaftar ke program ini tuan-tuan, saya alu-alukan, dipersilakan buat pendaftaran malam ini. Jika anda ingin mendalami ilmu baca Al-Quran daripada awal, daripada asas dengan kami tuan-tuan, dipersilakan. Terima kasih puan. Sudah bacaan bagus, cumanya terdapat beberapa sahaja titik-titik kelemahan yang boleh diperbaiki. InsyaAllah kalau malam ni puan dapat satu ilmu tu pun idgham mutajanisain, sudah cukup hebat. Malam esok kita bertemu lagi, dapat belajar satu perkara yang lain pula. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik tuan-tuan. Itu dia kesungguhan mereka. Mentama-mentama tuan-tuan. Saya duk tengok mentabak ya. Mentabak daging kan. Oh, kena daging bagi lebih sikit. Nah, clear. Makan dengan bawang tu. Bawang hak manis tu noh. Kita bagi kepada Yan Ramli. Yan Ramli. Baik, kita tunggu Ustaz. Siapa yang dapat giliran seterusnya. Tuan-tuan jangan lupa juga bantu saya. Kita share dan repostkan live pada malam ini. Semoga bermanfaat untuk semua tuan-tuan. Kita share dan kita repostkan. Yang ingin membaca, tekan ikon ni. Yan Ramli. Yan Ramli. Oh, Cik Yan Ramli. Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak? Kalau dengar, terus respon. Kalau diam, saya matikan talian. Macam mana nak kenal huruf yang sama tu Ustaz? Yalah tuan-tuan, sama makhraj. Ta, dal sama makhraj. Sin, zai, tuan-tuan, sad sama makhraj. Zal, dha, sa sama makhraj tuan-tuan. Ya, jim, shin itu sama makhraj. Kluster dia ada dalam ni tuan-tuan. Ada dalam ni. Saya tunjukkan sekali lagi noh. Kita tunjukkan yang ni dulu sekejap tuan-tuan. Itu dia. Macam mana nak tahu sama makhraj berlainan sifat. Dia buat kluster siap tuan-tuan. Dia buat kluster sa, za dengan dha. Ta,
dal dengan to, sin, zai dan sod, jim, shin dan ya tuan dan puan. Ba dan mim sama makhraj tuan dan puan. Siapa yang belum ada lagi? Fatimah. Siapa yang belum ada lagi makhraj, kad makhraj dan juga sifat huruf ni tuan dan puan boleh dapatkan pada malam ini. Ada di beg kuning, ya. Baik, sila bagi salam Yan Ramli. Oh, Yan Ramli. Dengar ke tak dengar? Siapa yang nak noh? Siapa yang nak boleh dapatkan. Ada dua saiz, satu lagi saiz A3. Yang saya pegang ni saiz A4. Baik, kita cari lagi pembaca seterusnya. Saya nak bagi kepada Saadiah Anal. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak erti nak sebut nama mereka ni pelik-pelik. Baik, silakan. Puan Saadiah. Puan Saadiah. Oh, Puan Saadiah. Saadiah Anal. Bukan ni. Saadiah Anal. Nak baca ke tertekan ni? Saya tanya. Nak baca ke tertekan? Dah tertekan tak? Tak. Nak ni malam ni nak baca ke atau tertekan ni? Puan Saadiah. Dengar tak suara saya? Suara dengar tak? Mungkin dia tertekan kot noh. Dia tertekan mungkin tuan-tuan puan. Tak apa, kita cari yang lain. Kita bagi kepada Zawiyah Dahaman. Zawiyah Dahaman. Terima kasih Puan Fatimah. Dia dah sharekan kepada 10 orang rakan dia. Dia kata tuan-tuan puan. Apa beza saiz A4 dan A3? Baik, soalan yang sangat cantik sekali tuan-tuan puan. Soalan yang sangat bagus. Apa beza dia? Ni A3, ni A4. Beza dia saiz lah tuan-tuan puan. Yang ni kita buat sekeping depan belakang. Yang ni ada 2 keping tuan-tuan puan sebab belakang dia kosong. Ini untuk anda tampalkan ke dinding. Siapa ada kelas pengajian ataupun nak besar sikit nak tampal di rumah boleh dapatkan yang A3. Yang ni kita buat laminate plastik lebih tahan insya-Allah tuan-tuan puan. Kalau air tertumpah, kalau terconteng ambil kain lap sahaja. Yang ni pun tuan-tuan puan kita buat kualiti kertas yang baik tuan-tuan puan, kertas yang tebal. Tapi kalau anda nak laminatekan sendiri buah plastik macam ni pun lebih bagus tuan-tuan puan. Siapa yang nak boleh dapatkan di beg kuning. Baik, kita duk cari ni. Duk cari ni nama siapa ni. Kita bagi Ismail Yasin. Ismail Yasin. Saya dah order yang A4 katanya. Yang dah order terima kasih. Dah tampal kat dinding untuk rujukan cucu dia kata. Bagus sungguh no. Okey, jom sila bagi salam kenakan diri. Ismail. Puan Ismail. Ismail Yasin. Ismail Yasin. Baik, mungkin dia tertekan tuan-tuan puan. Tidak mengapa, saya panggil yang lain. Saya bagi kepada Puan Desmi. Puan Desmi. Baik, siapa yang nak kad makhraj tu boleh dapatkan di beg kuning tuan-tuan puan. InsyaAllah pasti membantu anda. Pasti amat membantu anda tuan-tuan. Siapa yang nak boleh dapatkan. Nak yang besar pun boleh, yang kecil pun boleh. Kalau yang kecil ni RM9.90 tuan-tuan puan. Ya. Baik, sila bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nama dan daripada mana ni? Saya Puan Desmi dari Ceras. Okey, silakan. Tuan-tuan puan, kita bergerak terus ke halaman muka surat 206. Ayat yang ke 118. Wa 'alas salasati. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqad alaihim. Bukan qad. Sebentar. Bukan qad. Bukan bertemu dal, bertemu ta. Qad. Okey.
Hatta iza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Baik, kalau begitu bacaannya dikira tidak lancar. Dia mestilah sehingga menjadi hatta iza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Jadi mestilah jadi ardu bima, dia jadi ardu bima, jadi terlambat bergerak. Oh, Tidak. okey. Itu dikira tidak lancar, mesti diulang semula. Sekali lagi hatta. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza daqat alaihimul ardu bima rahubat. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا Baik, hukum apa ni? Hukum apa ni? Nun mati bertemu lam. Nun mati temu lam. Hukum apa? Bulam. Dah lupa lah Ustaz. Baik, ambil pensil, gariskan nun mati bertemu lam, tuan puan. Siapa yang menonton ni catat idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Daripada an la jadi alla. Wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. Sampai situ Nufal. Okey, kalau sampai situ pun okey, ambil balik. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Summa taba alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Wah, tu dua harakat tu, ada alif tu. Huwa tawwa. Innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, sama-sama. Semoga dapat belajar sesuatu ya. Apa yang saya tegurkan tadi itu buat catatan ya, buat catatan sedikit, nanti perbaiki diulang. Ustaz. Ya, idgham al-ghunnah nun mati bertemu lam. Tuan-tuan dan puan, anda juga saya harapkan bukan sahaja sahabat kita yang membaca itu dapat belajar, anda yang menonton juga dapat sempat buat catatan. Di situ nun mati bertemu lam, idgham bila ghunnah masuk tanpa dengung. Baik, puan cuba sebut perkataan. Puan sebut perkataan Allah. Allah. Kena praktis lagi ya. Allah, 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 ya Allah. Cuba. Allah, 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 ya Allah. Ini Allah, Allah. Boleh. Allah, Allah. Ni simpul makhrajnya dipangkal kerongkong. Puan perbaiki cara menyebut lafzul jalalah, ada sedikit kelemahan ya. Saya dapat kenal pasti itu ada sedikit kelemahan dalam menyebut perkataan Allah. Puan ulang itu Allah, Allah. Ingat ha tu ha dipangkal kerongkong. Ha. Allah, 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 ya Allah. Ya, praktis di situ. Terima kasih.
Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Nanti Ustaz. praktis lah. Bukan sekarang. Sekarang saya Waalaikumsalam. beritahu. Praktis nanti. Okey. InsyaAllah, Ustaz. Assalamualaikum. Banyak kali minta Ustaz, tak dapat-dapat. Ini dah dapat dah. Cakaplah Ni dah Alhamdulillah. lama dah. Cakaplah Alhamdulillah dapat dah malam ni. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Okey, Ustaz. Baik, yang tak dapat, sebelum ni hak tak dapat, macam mana tak rezeki. Tuan Puan malam ni dah dapat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Tuan Puan, boleh tak kita dapatkan komen Allah? Seorang sekali kita komen Allah. Baik, kita cari lagi pembaca seterusnya. Tuan Puan, siapa yang nak baca? Ada lagi kah? Ada masa lagi Tuan Puan. Kalau ikutkan masa kita yang kita peruntukkan, ada 15 minit lagi. Ya. InsyaAllah siapa yang nak mengaji silakan, sama-sama kita belajar malam ini. Jangan malu, jangan segan. Dan jangan lupa bantu saya Tuan Puan, kita share dan kita repostkan live pada malam ini. Semoga diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Yang nak baca tekan ikon ini. Bagi salam, kenakan diri. Tisah. Puan Tisah. Tisah ke Tesah? Silakan, Tisah ataupun Tesah. Baik, mungkin dia tak perasan Tuan Puan. Kita cari yang lain. Baik, kita bagi kepada pembaca seterusnya. Namanya Tuan Puan, namanya Syahabuddin Hamid. Syahabuddin Hamid. Baik, siapa yang nak Al-Quran macam saya guna dalam live ni Tuan Puan, boleh dapatkan di beg kuning. InsyaAllah amat bermanfaat Tuan Puan. Tulisannya yang besar dan jelas. InsyaAllah Tuan Puan, anda tidak akan keliru atau terlepas huruf lagi, terlepas tanda lagi. Ya, tulisannya besar Tuan Puan. Saiz Al-Quran dia saja, saiz ayat dia saja Tuan Puan bersaiz A4. Keseluruhan Al-Quran ini bersaiz B4. Di sebelah kanan dan kiri ada terjemahan dan di bahagian bawah ada koleksi lebih daripada 600 hadis Tuan Puan. Baik, itu dia. Ya. Tuan-tuan puan, ada hadis ni. Ada hadis di sini tuan puan yang berkait langsung kepada ayat yang diberikan garis di sini. Begitu juga hadis di sini tuan puan menjauhi alasan palsu dengan ayat yang diberikan di sini, tuan puan yang diberikan garis, ya. Dan juga ada hadis ni tuan puan berkenaan dengan tahun duka. Tahun duka ataupun Amul Huzun tuan puan. Amul Huzun. Tahun kedukaan tuan puan. Kenapa berduka? Kerana tahun itu tuan puan ada dua perkara penting yang berlaku. Kematian bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah tuan puan. Tahun itu dikenali sebagai tahun duka. Ya, kita cuba baca sedikit, ambil istifadah daripada hadis ini tuan puan. Ya, sebelum kita dapatkan pembaca seterusnya. Ini juga merupakan asbab nuzul tuan puan, sebab turunnya ayat ini. Hadis ini adalah berkaitan dengan sebab turunnya ayat yang ke-113 ni tuan puan. Apa kata dalam ayat 113? Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman memohon keampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahannam tuan puan. Ayat yang ke-13. Kita lihat hadisnya tuan puan. Dalam satu riwayat dikemukakan bahawa ketika Abu Talib hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Abu Talib ni bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan puan, yang menjaga dan memeliharanya dan melindunginya daripada kekerasan kafir Quraisy pada waktu itu tuan puan, sewaktu hidupnya. Sewaktu nak hidup, orang tak berani buat apa kat Nabi sebab mereka menghormati Abu Talib tuan puan sebagai kepala pemimpin masyarakat di waktu itu. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan didapatinya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berada di situ. Nabi bersabda, wahai pakcikku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini di saat Abu Talib hampir tuan puan sakratul maut, ya, hampir meninggal dunia dalam keadaan yang nazak. Agar dengan mengucapkan lafaz itu dapat saya boleh membela pakcik di hadapan Allah. Maka Abu Jahal berkata, hai Abu Talib. Abu Jahal ni dia memang yang orang kata apa, menjadi musuh utama Nabi SAW. Hai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib, iaitu atuk mereka, atuk pada Nabi Muhammad SAW, ayah kepada Abu Talib dan ayah kepada ayah Nabi Abdullah, ya.
Kedua orang itu terus memujuk Abu Talib hinggalah kalimah terakhir yang dia ucapkan sesuai dengan agama Abu Talib. Rasulullah SAW bersabda, akan aku mintakan ampun untuk pakcik selagi aku tidak dilarang berbuat demikian. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan untuk minta ampun bagi orang musyrik. Tuan-tuan dan puan. Ya. Baik, siapa yang nak dapatkan tuan-tuan, insyaAllah bukan ini saja hadisnya yang ada, lebih daripada 600 hadis koleksi dalam Al-Quran ini tuan-tuan. Jadi semoga anda manfaatkanlah ya, sambil-sambil kita baca Al-Quran, perbaiki tajwidnya, kita baca terjemahannya agar memahami, dan juga kita ambil istifadah daripada lebih daripada 600 hadis yang ada dalam Al-Quran ini tuan-tuan ya. Baik, kita ada masa lagi dalam 10 minit untuk kita dapatkan pembaca seterusnya. Siapa yang nak terus boleh buat pembelian, boleh COD juga tuan-tuan. Baik, kita bagi kepada seterusnya Osman. Kita bagikan kepada Osman tuan-tuan. Baik, alhamdulillah. Kita masih lagi mencari. Siapa yang nak boleh terus dapatkan tuan-tuan saiz B4. Kalau anda nak Al-Quran dengan saiz yang lain pun ada di beg kuning tuan-tuan, boleh. Tapi ini salah satu yang saya recommend lah. Sebab itu ini antara sebab saya gunakan Al-Quran ni tuan-tuan. Pertama, tulisannya yang besar. Jadi bila saya nak tunjuk dalam Al-Quran, dalam telefon ni, tulisannya jelas lah bagi anda untuk melihat. Baik, kita sedang cuba untuk bersambung dengan Osman. Jadi siapa yang ada masalah mata tak apa nak nampak kalau guna Al-Quran kecil tuan-tuan, ini amat sesuai. Saiz ayat dia saja bersaiz A4 tuan-tuan. Ayat dia saja ni bersaiz A4. Tapi kalau anda ingin Al-Quran sahaja tuan-tuan, yang saiz A4 begini, yang ada waqaf ibtida', ada tajwid berwarna tuan-tuan, anda boleh dapatkan yang ini tuan-tuan. Ini saiz A4 ni. Yang ni tuan-tuan. Anda boleh lihat ayatnya saja ini A4 tuan-tuan. Ini mushaf saja. Tapi dalam dia sama saiz, tulisannya sama tuan-tuan. Sama saiz, font dia sama saiz. Yang ini dan ini. Ini pun A4 tuan-tuan. Ya. Kalau anda nak yang ini boleh dapatkan yang ni, harganya lebih rendah tuan-tuan sebab dia saiz dia A4 tanpa terjemahan. Itu yang saya pin tuan-tuan. Kalau nak yang ni ada 16 lagi pada kami tuan-tuan. Ya, sama juga dia ada waqaf ibtida', ada tajwid berwarna. Anda boleh lihat di sini tuan-tuan. Yang qalqalah semua dia letakkan warna biru. Ya, ra yang dibaca tebal dia letak warna purple. Tempat-tempat yang dibaca 2 harakat dia letak warna hijau di situ ya. Panduan dia ada di bahagian bawah ni tuan-tuan. Ya. Siapa yang nak Al-Quran untuk tujuan bacaan sahaja, yang ni pun sudah memadai tuan-tuan. Kalau inginkan yang ada terjemahan, yang ada hadis macam saya guna tadi, itu yang tadi tuan-tuan ya. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan. Kita ada 10 minit lagi untuk mendapatkan pembaca beberapa, mungkin 1-2 yang terakhir ini tuan-tuan. Baik, kita panggil seterusnya. Kita bagi kepada Ma. Ma. Tuan-tuan ya, ini saiz A4. Saiz A4. Kalau siapa yang nak Al-Quran saiz A4 mushaf sahaja tuan-tuan ya, boleh dapatkan yang ini. Baik, sila bagi salam. Sila bagi salam, kenakan diri. Ma. Oh, Ma. Baik, dia tidur apa nak? Bunyi cengkerik elok. Cerik. Itu tidur sedap tuan-tuan. Tarikkan selimut apa nak kata. Baik, kita bagi kepada pembaca seterusnya. Namanya Siti Zainab. Ya Zainab. Tuan-tuan, kita bagi Siti Zainab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama dan daripada mana? Saya daripada Kuala Nerang. Kuala Nerang. Ya. Jangan dah buat leceh. Baca lelo. Jangan bagi malu orang Kuala Nerang. InsyaAllah ya. Kita persilakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma kana li
المدينة ومن حولهم من الأعراب ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول jangan tampung-tampung. Kalau silap ambil balik, tak apa, bagi masa. Saya bagi masa. Sekali lagi. ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا Sekali lagi. رسول ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ببالي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا نصب ولا مخمصة في إلى آخر ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ. Dialog ni lebih penting pada wala yata'una mawti'a. Itu lebih baik lagi, ya. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا. Jangan cepat sangat. 2 harakat disiplin tu kena jaga. Kadang-kadang tuan-tuan kita bukan tak tahu di situ 2 harakat, tapi kerana kita overconfident itu kita terlepas pandang. Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. Sebentar, tadi ada tercepat dia. Lahum bihi mim mati bertemu ba irfat syafawi nanti ya. Tadi agak tercepat tadi. Ini sepatutnya 2 harakat ya. Baik tuan-tuan, anda boleh lihat di sini. Kalau anda tak ingat nama hukum tuan-tuan, anda lihat
siapa yang perlukan bantuan awal ya, anda lihat pada warna hijau tuan-tuan, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Begitu di sini tanwin bertemu sad, ikhfa hakiki. Semua yang 2 harakat diberikan warna hijau tuan-tuan. Jadi untuk peringkat awal ini dapat membantu, tapi lama kelamaan anda kena tahu ni, ini namanya ikhfa syafawi, ini namanya ikhfa hakiki. Mim mati bertemu ba, tanwin bertemu sad tuan-tuan. Salin di situ. Teruskan innallah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Baik, Terima bacaan kasih. baik, bacaannya bagus, cumanya puan kena lebih berhati-hati. Kadang-kadang tuan-tuan ya, kita bukan tak tahu, kita tahu, tapi kita cuai di situ. Kita ambillah tanggungjawab itu tuan-tuan, ambil tanggungjawab itu. Tak apa Ustaz, saya perbaiki agar lepas ni tak cuai lagi. Kita cuba sebaik mungkin untuk mengelak daripada kesilapan. Ya, walau bagaimanapun, semoga Allah menerima ibadah kita yang kita lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, pengabdian diri kita kepada Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tuan-tuan. Bagi anda yang nak dapatkan Al-Quran yang macam saya guna ni tuan-tuan, ada di beg kuning. Jangan lepaskan peluang. Banyak manfaatnya. Selain daripada tulisan yang besar dan jelas, ada waqaf ibtida, ya, ada tajuk berwarna, ada terjemahan dan ada koleksi lebih daripada 600 hadis tuan-tuan. Setiap halaman muka surat ada hadis yang berkaitan langsung dengan ayat yang dibaca, sama ada penerangan ayat itu, penjelasan ayat itu ataupun asbabun nuzul bagi ayat itu, ya. Jadi semoga anda manfaatkanlah tuan-tuan. Ini juga menjadi salah satu alasan dan sebab kenapa saya juga memilih Al-Quran ini untuk jadikan bahan bacaan kita tuan-tuan ya. Banyak lagi pilihan-pilihan Al-Quran yang lain, tapi saya memilih ini tuan-tuan, pasti ada sebabnya. Jadi siapa yang nak memiliki Al-Quran yang special ni tuan-tuan, terus dapatkan, ada di beg kuning. Baik, alhamdulillah, itu dia tuan-tuan di kalangan teman-teman kita yang berpeluang membaca pada malam ini ya. Kepada anda yang ingin belajar dengan kami daripada asas tuan-tuan, apa yang kita belajar malam ini kita terus kepada Al-Quran tuan-tuan. Kalau anda ingin belajar balik daripada awal tuan-tuan, ini adalah bahan bacaan yang kita gunakan tuan-tuan. Yuran pengajian asal adalah RM300. Tetapi siapa yang daftar malam ni, saya nak minta satu saja. Saya nak melihat kesungguhan anda belajar. Saya nak anda komit satu perkara saja. Apa dia? Bayar sendiri harga buku ni kalau mampu. Kalau tak mampu, anda cari kami di sini tuan-tuan. Saya tak boleh nak sebut lah. Benda tu larangan ya. Kalau apa yang tak ada kemampuan, Ustaz saya nak sangat mengaji jadi ahli cepat Quran, nak dapatkan buku ni tapi tak ada kemampuan nak bayar harga buku ni, anda cari kami di sini tuan-tuan, saya taja belajar. Saya taja anda, tidak mengapa. Kos buku dan penghantarannya saya tampung dan tanggung bagi pihak anda. Kepada yang mampu untuk membeli sendiri, boleh buat pendaftaran terus di beg kuning tuan-tuan. InsyaAllah, semoga tidak membebankan, asalkan anda dapat belajar dengan lebih sempurna. Bila ada buku ni, kita boleh buat latihan, boleh buat rujukan. Kalau lupa nanti boleh murajaah balik, boleh baca balik ya. Silakan. Pada yang dah jadi ahli, kalau anda nak memberikan tajaan pengajian, mungkin anda rasa terpanggil, anda sendiri setelah mengikuti sekian lama, anda rasakan ada manfaatnya pengajian ini, dan anda nak pasangan anda, anak ataupun cucu anda yang mungkin ada ruang untuk diperbaiki pada bacaan Al-Quran mereka, anda nak taja mereka, anda juga boleh buat lakukan dengan sama ya. Boleh tekan beg kuning di bawah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Kita selain daripada program pengajian Al-Quran, kita bawakan program bahasa Arab tuan-tuan. Kepada anda yang ingin belajar bahasa Arab, yang ingin menguasai waqaf ibtida tuan-tuan, sekejap lagi saya bukakan, kita ada program bahasa Arab tuan-tuan, mahir Arab daripada Al-Quran ya. Sebelum tu saya nak bukakan untuk kad makhraj dan sifat huruf ini. Siapa yang nak tuan-tuan boleh dapatkan di beg kuning, harga RM9.90. Ada dua saiz. Yang ni saiz A3. Yang A3 ni lebih besar tuan-tuan. Yang A3 ini lebih besar ya. Baik. Siapa yang nak boleh dapatkan, ada di beg kuning. Boleh tekan sekarang. Saya ada pin di situ tuan-tuan, kad imbas untuk makhraj dan juga sifat huruf. Yang ni saiz A3, yang ni saiz A4 tuan-tuan. Kalau anda nak kedua-duanya pun boleh ya. Kalau ada yang nak beli, dia nak sponsor kawan-kawan mengaji dia 10 orang ke apa-apa tuan-tuan, anda beli 10, saya bagi harga special lagi tuan-tuan. Siapa beli 10 ada harga special ya. Yang nak ada di beg kuning.
Baik, Alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak perkenalkan kepada anda, saya nak wawarkan kita ada program bahasa Arab tuan-tuan dan puan. Program bahasa Arab ini kita adakan setiap minggu secara langsung tuan-tuan dan puan. Selain daripada anda yang mendaftar dapat buku, anda akan dapat video rakaman buku ini dan dapat mengikuti siaran secara langsung bersama dengan Ustaz Taufik di pengajian kita tuan-tuan dan puan, Cepat Quran ya. Siapa yang belum lagi daftar, jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan dan puan. Kita mengaji balik sama-sama ya. Kita mengaji balik sama-sama tuan-tuan dan puan. Memang kalau lihatkan ramai juga di kalangan kita tak ada asas bahasa Arab. Inilah peluangnya tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak mula hari ini, bila lagi ya. Kalau selama ni kita hanya baca saja, bunyi saja tuan-tuan dan puan, sekarang kita cuba belajar untuk memahami bahasa itu sendiri agar dia dapat bantu kita bila waqaf ibtida, lebih memahami Al-Quran tuan-tuan dan puan, memahami bacaan dalam solat ya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang nak, jangan lepaskan peluang, boleh daftar di beg kuning ya. Baik, Alhamdulillah. Selain daripada ini tuan-tuan dan puan, dia Ustaz Taufik ada bawa satu lagi program, tapi program tu dia untuk 3 bulan. Program tu 3 bulan, dia ada bahan bacaan yang lain ya. Program tu adalah selama 3 bulan. Ada tak yang nak daftar tuan-tuan? Kita buka untuk 20 saat. Siapa yang nak daftar ke program bahasa Arab ni boleh buat pendaftaran di bawah tuan-tuan dan puan ya. Anda boleh tekan beg kuning di bawah. Baik, selain daripada itu, dia ada satu lagi program tuan-tuan dan puan. Yang ni program dia untuk selama 3 bulan tuan-tuan dan puan. Yang tu bahan bacaan dia lain. Ini 3 bahan bacaan dia. Program ni tuan-tuan dan puan dia ambil masa 3 bulan. Yang ni yang saya pin sekarang ni tuan-tuan, yang ni program lain ya, bukan MAQ bukan MAQ. Ini program lain. Yang ni tuan-tuan dan puan, yang saya pin ni program dia selama 3 bulan dan ini bahan bacaan dia. Ada 3 buah bahan bacaan ini akan diberikan kepada anda yang join program 3 bulan ni. Yang ni program ni fokus kepada asas nahu dan juga mahir hiwar untuk bercakap tuan-tuan dan puan. Siapa nak ikuti kursus 3 bulan ini bersama dengan Ustaz Taufik dan timnya di Akademi Al-Qudwah, tuan-tuan dan puan boleh buat pendaftaran di beg kuning. Ini special lah tuan-tuan dan puan. Hanya program ni akan berjalan di tempat ataupun di rumah Zack tuan-tuan dan puan. Di rumah Zack. Anda nanti akan dihubungi lah, jangan bimbang. Siapa yang daftar, jangan bimbang. Nanti akan dibagi tahu kelasnya tuan-tuan dan puan. Untuk kelas terdekat ini akan pengambilan yang pun tak ramai yang ni. Saya dimaklumkan hanya beberapa orang je satu sesi. Satu sesi pengambilan untuk 3 bulan tu ada beberapa orang sahaja. Jadi siapa yang belum lagi join boleh join insya-Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Yang ada soalan, ada pertanyaan, silakan tuan-tuan dan puan. Al-Quran yang ini siapa yang nak silakan ya. Ada tak yang nak Al-Quran yang macam saya guna mengajar ini tuan-tuan dan puan? Boleh dapatkan di beg kuning ya. Kita ada berikan tawaran ini. Malam ni tuan-tuan dan puan, selain daripada barangan-barangan yang saya tunjukkan ini, banyak lagi barangan yang lain yang kita bawakan dengan harga special malam ini tuan-tuan dan puan. Antaranya kita bagi tudung dengan harga diskaun tuan-tuan dan puan. Kita juga bagi kain batik dengan harga diskaun ya. Kalau anda berkenan, anda berminat, silakanlah ya. Ada diskaun sebanyak RM5 malam ni untuk telekung juga. Untuk sejadah pun sama tuan-tuan dan puan, ada diskaun sebanyak RM5. Untuk kain plekat pun ada diskaun RM5 malam ni tuan-tuan dan puan. Siapa yang nak cari kain plekat, kain batik, sejadah, anak tudung, kita ada juga tudung sendiri tuan-tuan dan puan, kita bagi diskaun. Tudung pun ada diskaun malam ini. Kemudian kita ada pin tudung yang kita berikan diskaun juga tuan-tuan dan puan. Kita bagi diskaun RM3 untuk pin tudung. Dan semua jenis kudapan kita bagi diskaun RM2 tuan-tuan dan puan malam ini. Baik, boleh tak saya tunjukkan beberapa ya? Saya tunjukkan beberapa barangan yang kami tawarkan yang ada di beg kuning tuan-tuan dan puan. Antara yang lain yang ada kita berikan tuan-tuan dan puan adalah Al-Quran per juzuk. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, stok yang ada pada kami hanya tinggal 9 saja lagi. Siapa nak cepat tuan-tuan dan puan, yang Al-Quran per juzuk ni ada 9 saja lagi. Yang ni tuan-tuan dan puan dia ada makna perkataan. Setiap satu ni tuan-tuan adalah satu juzuk, nipis dan ringan. Anda boleh bawa ke mana-mana tuan-tuan, nak bawa pergi mengaji senang. Katakan hari itu mengaji juzuk 24. Ambil juzuk 24 saja. Yang ni tuan-tuan dia ada makna perkataan. Kalau boleh saya tunjukkan kepada anda, Al-Quran ni dia ada makna perkataan tuan-tuan. Jadi kalau anda nak belajar bahasa Arab, selain daripada ada terjemahan tuan-tuan, dia ada makna perkataan. Dia ada makna perkataan tuan-tuan. Contohnya waqala.
dan berfirman, Rabbukum, Tuhan kamu. Rabb itu Tuhan, kum tu ganti nama, dhamir bagi kamu, tuan-tuan dan puan. Ud'uni, berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan lakum bagi kamu. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Ini satu perjanjian Allah kepada kita. Dia kata apa? Minta akan ku sempurnakan permohonanmu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang penting kita minta kepada Allah. Jangan minta sesama manusia, tuan-tuan dan puan. Kalau anda nak mudah hidup di dunia dan akhirat, jangan minta bantuan manusia, minta bantuan Allah. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Tuan-tuan dan puan, itu yang Allah nak sampaikan di sini. Inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yastakbiruna, mereka ini sombong, tuan-tuan dan puan. Daripada perkataan takabbara, yatakabbiru, tuan-tuan dan puan. Yastakbiruna. Siapa yang belajar semalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan, ada sin dan ta. Ada sin dan ta. Semalam Ustaz ada bagi tahu, tuan-tuan dan puan. Istighfara, tuan-tuan dan puan, sama tu. Nasta'in, ada sin dan ta, tuan-tuan dan puan. Baik, ini ada yang kita belajar semalam. Inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang. Jadi Al-Quran ni selain daripada anda lihat ada waqaf ibtida', highlight yang pink dan hijau, ada tajuk berwarna, ada terjemahan, dia juga ada makna perkataan. Yang ni hadis tak ada, tuan-tuan. Saiz dia B5. Ringan dan kecil. Satu-satu juzuk tu, tuan-tuan, ringan dan kecil sahaja. Senang dibawa ke mana-mana atau dijadikan bahan bacaan di rumah anda. Kalau anda nak jadikan hadiah pun cantik, tuan-tuan. Dia terletak berdiri macam ni. Kalau anda nak bagi hadiah birthday ke apa, selama ni mungkin kita bagi kek. Kali ni, tahun ni, tuan-tuan, kita bagi satu hadiah yang istimewa. Al-Quran terjemahan, tuan-tuan, yang per juzuk. Boleh terletak berdiri macam ni. Kalau anda nak letak kat meja di ruang tamu, tuan-tuan, sambil-sambil ramai, daripada kita duk susun majalah hiburan, baik-baiklah kita letak Al-Quran terjemahan ini, tuan-tuan. Dapat juga kita sendiri baca, ataupun siapa-siapa yang ada di rumah itu boleh buka baca. Ya. InsyaAllah bila ada itu, dia baca lah, tuan-tuan. Benda ni masalah kita beli simpan dalam almari. Itu silapnya, tuan-tuan. Al-Quran ni beli jangan simpan dalam almari. Simpan dalam almari, siapa nak baca? Silap di luar, tuan-tuan. Anda letak cantik-cantik. Itu contohnya anda beli Quran yang ada terjemahan tu, letak cantik-cantik. Sebenarnya anda boleh baca, ahli keluarga yang lain boleh baca. Ya. Yang mana nak boleh dapatkan di beg kuning. Baik, Alhamdulillah. Terima kasihlah tuan-tuan dan puan yang sama-sama kita belajar malam ini. Baik, seterusnya selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, kita bawakan kepada anda kudapan dengan harga yang istimewa malam ini. Tuan-tuan dan puan, contohnya keropok tortilla chips ni kita bagi diskaun RM2, tuan-tuan dan puan. Harga jualan kita adalah RM15 untuk satu balang ni, tuan-tuan dan puan. Tapi siapa yang beli malam ni saya bagi diskaun RM2, RM13 sahaja. Keropok tortilla ataupun chips nachos pedas, tuan-tuan dan puan. Tapi pedas dia pedas manja je lah, ya. InsyaAllah boleh tolerate, tuan-tuan dan puan. Bukannya pedas sangat pun, ya. Sesuai untuk semua. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tuan-tuan dan puan. Malam ni saya bagi diskaun RM2. Daripada 15 jadi 13 sahaja, ya. Baik. Dan untuk keropok ketam, tuan-tuan dan puan, kita bagi RM2 juga. Harga jualan kita adalah 17. Malam ni kalau anda beli, tuan-tuan dan puan, untuk keropok ketam ni kita bagi harga hanya 15 sahaja, tuan-tuan dan puan. Hanya 15 sahaja. Ada diskaun RM2. Bau ni bulan puasa pun kita tak bagi diskaun, tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan dan puan, sempurna dengan bau-bau ni kita buat majlis khatam Al-Quran. Kita beri satu penurunan harga. Sampai bila, Ustaz? Biasanya kita bagi, tuan-tuan dan puan, dalam beberapa hari. Jadi silakan, siapa yang nak boleh dapatkan dengan harga istimewa. Ada diskaun RM2 malam ini. Selain daripada itu, kita seperti biasalah kudapan yang menjadi permintaan yang paling baik di kalangan banyak-banyak ini, tuan-tuan dan puan, iaitu kacang botak. Sama juga untuk kacang botak malam ni ada diskaun, tuan-tuan dan puan, sebanyak RM2 bagi balang besar dan RM1 bagi balang kecil ini. Tuan-tuan dan puan, siapa yang nak kacang botak ni malam ni, yang balang besar ni ada diskaun RM2, tuan-tuan dan puan. Dan juga yang ini, tuan-tuan dan puan, RM1. Siapa yang nak silakan. Ini sebenarnya adalah usaha dan ikhtiar kami di Cepat Quran, tuan-tuan dan puan, demi memastikan kelangsungan pengajian kita. Sebab anda pun tahu yuran pengajian kita hanya sekali seumur hidup. Itu pun siapa daftar sekarang, tuan-tuan dan puan, anda hanya bayar kos bukunya sahaja.
Kos-kos lain saya tanggung bagi pihak anda. Oleh itulah saya bawakan barang-barang ini. Kalau ada di kalangan anda yang sudi support kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau tidak mengapa tuan-tuan, saya sekadar menunjukkan apa yang barang kami tawarkan di beg kuning. Kalau anda ada masa nak masuk, nak singgah tengok, dipersilakan. Antara yang kita bawa juga tuan-tuan adalah tudung. Kita ada tudung desain Palestin. Nama dia tudung Palestin. Kenapa dinamakan tudung Palestin tuan-tuan? Sebab bentuk dia macam serban macam tu, ya. Harga istimewa RM24.90. Saya bagi malam ni 20 sahaja. Siapa yang beli tudung ni tuan-tuan malam ni dapat harga RM20 satu. Ada 10 pilihan warna. Ini adalah color original dia. Color original dia, inilah colornya tuan-tuan. Siapa yang nak silakan. Ada banyak lagi pilihan warna. Saya tunjukkan beberapa. Yang tadi tanah putih, dia punya stripe dia hitam. Yang ni tanah putih tuan-tuan, stripe dia warna coklat. Coklat keemasan. Siapa nak yang ni silakan tuan-tuan. Selain daripada itu kita ada warna pink. Kita ada warna pink. Kita ada juga warna maroon tuan-tuan. Semua ni dengan hanya RM20 sahaja. Kita ada warna kelabu. Kita ada warna kelabu tuan-tuan. Kita ada warna kelabu. Ya. Terima kasih Nur Syam kerana support beli kami. Barangan kami di beg kuning tuan-tuan. Ini antara barangan yang kita bawakan. Kita pastikan barang yang berkualiti dengan harga yang berpatutan tuan-tuan kepada anda. Matching pula warna tudung ni dengan batu cincin. Dia kata Ustaz. Tuan-tuan. Siapa nak warna hijau? Special tuan-tuan. Hijau insya-Allah. Cerah masa depan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kita ada warna yang special juga tuan-tuan. Yang mendapat sambutan ramai. Iaitu warna hitam stripe gold tuan-tuan. Tapi warna adalah terhad tuan-tuan. Ini dia. Warna hitam stripe gold tuan-tuan. Tadi hitam putih ya. Ini hitam coklat tuan-tuan. Coklat gold ya. Siapa yang nak silakan. Baik, selain daripada itu kita ada cotton stripe tuan-tuan. Yang tadi material Moscript tak perlu iron. Ironless tuan-tuan. Itu ironless. Kalau anda nak kita ada cotton stripe tuan-tuan. Yang cotton stripe ini dia berikan kepada anda tuan-tuan harga asal RM29.90. Malam ni saya bagi 20 sahaja. 20 sahaja tuan-tuan. Ini dia saya tunjukkan tuan-tuan warna teal blue tuan-tuan. Nampak macam tudung plain biasa tapi sebenarnya tuan-tuan ini tidak biasa, ini tuan-tuan special. Anda boleh lihat awning dia yang terbentuk cantik, siap ada penutup dagu, ready untuk solat. Kalau anda bergerak dengan lebih dekat, tuan-tuan boleh nampak dia punya stripe jalur. Ada stripe jalur tuan-tuan di bahagian badan dan di bahagian kepala. Semua ni saya bagi RM20 saja tuan-tuan. Anda boleh pilih, ada banyak pilihan warna untuk cotton stripe. Siapa yang suka cotton stripe ini, ramai yang beli, dia puji, dia kata sedap pakai, lembut ya. Kalau anda nak silakan, hanya RM20. Cotton stripe. Kita ada cotton jacket tuan-tuan. Kita ada cotton jacket. Ini pun sama daripada harga jualan RM29.90. Malam ni saya bagi dengan hanya RM20 sahaja. Sekejap saya pinkan tuan-tuan untuk cotton yang ni cotton jacket tuan-tuan. Sama seperti tadi, datang dengan awning yang terbentuk cantik tuan-tuan. Ada penutup dagu lagi. Kalau tak mau guna boleh lipat masuk dalam. Special tuan-tuan, anda boleh lihat cotton jacket dia. Anda boleh lihat tuan-tuan. Dia punya design jacket dia sangat eksklusif. Ada ala-ala LV sikit tuan-tuan. Anda boleh lihat ya. Ada banyak pilihan warna. Semua ni tuan-tuan dengan harga RM20. Harga jualan kita sebenarnya adalah RM29.90. Saya bagi 20 sahaja. Siapa nak silakan tuan-tuan. Cotton jacket. Ada banyak pilihan warna. Ini adalah salah satunya. Inilah salah satunya. Terima kasih Nurzam Haji Abdul Hamid yang bersama-sama dengan kita belajar malam ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi dengan anda satu tudung yang agak special kita bawakan tuan-tuan dan puan untuk sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Harga amat berpatutan. Daripada harga semasa, harga jualan dia RM50. Malam ni saya bagi special kepada anda hanya dengan RM30 tuan-tuan dan puan. Dia datang dengan awning keras di sini tuan-tuan dan puan, ada penutup dagu. Anda lihat sendiri cotton jacket dia. Kualiti cotton jacket dia anda lihat sendiri tuan-tuan dan puan. Sangat cantik. Saya gerakkan dengan lebih dekat, anda boleh nampak ada stripe jalur tuan-tuan dan puan, cotton jacket dia. Dan di bahagian bawah diserikan dengan chiffon 2 lapis bertatahkan batu. Tuan-tuan, biasanya kalau tudung dengan ada chiffon 2 lapis dengan batu macam ni harga 50 ke atas. Saya bagi kepada anda hanya 30 saja tuan-tuan dan puan. Tudung yang secantik ini ada lebih daripada hampir 20 pilihan warna.
siap ada penutup dagu ready untuk solat. Kalau anda pergi ke mana-mana tuan-tuan puan ya, singgah R&R, terlupa nak bawa telekung tuan-tuan puan, anda pakai tudung ini boleh terus solat tuan-tuan puan. InsyaAllah siap ada penutup dagu dengan cotton jacket yang berkualiti macam ni, disertai dengan orang kata apa, chiffon 2 lapis dan bertatahkan batu di kelilingnya tuan-tuan puan, dengan hanya RM30. Saya dah beli tudung 2 lai, dia kata selesa pakai daripada Saripah. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Sangat special dengan harga yang kita berikan tuan-tuan puan, sukar ditandingi. Sukar ditandingi. Ada banyak pilihan warna. Ada 20. Saya tunjuk beberapa. Tuan-tuan puan, siapa yang nak tudung tu baik pergi ambil tuan-tuan puan. Dengan harga yang kita tawarkan itu amat berpatutan dengan kualiti, nak dibandingkan dengan kualitinya. Anda lihat sendiri tuan-tuan puan, ini warna lain. Anda boleh lihat kualiti cotton jacket dia tuan-tuan puan. Bukan saya reka-reka. Anda boleh lihat sendiri kualiti cotton jacket dia. Siap ada jalur tuan-tuan puan ya. Ada cotton jacket yang very eksklusif begini tuan-tuan puan. Dia ada macam sedikit, kalau kena cahaya tu ada sedikit pantulan tuan-tuan puan. Sangat eksklusif. Siap ada penutup dagu tuan-tuan puan. Awning yang bentuk cantik dan ada chiffon 2 lapis bertatahkan batu di situ tuan-tuan puan. Special saya bawakan kepada anda. Dah order 3 botol kacang parang daripada Nur Syam. Terima kasih Puan Nur Syam. Kacang parang tuan-tuan, kita ada 2 jenis kacang parang. Siapa yang nak kacang parang tuan-tuan, kalau anda nak buat kudapan, nak makan, nak minum petang tuan-tuan ya. Kita ada kacang parang tuan-tuan. Untuk kacang parang kita ada 2 saiz. Saiz kecil dan besar tuan-tuan. Yang saiz besar macam ni saya bagi diskaun RM2. Kalau untuk balang kecil macam ni tuan-tuan, saya bagi diskaun RM1. Siapa beli malam ni untuk kacang parang pedas ni tuan-tuan, dapat diskaun RM2. Yang beli balang kecil dapat diskaun RM1 untuk kacang parang pedas ya. Kemudian kita juga ada kacang parang yang original tuan-tuan. Yang ni yang original, yang ada kulit. Yang ada kulit ni tuan-tuan juga kita bagi diskaun RM2 malam ini. Saya pinkan ya. Sekarang yang saya sedang pin yang ini ya, yang kacang parang yang pedas ni tuan-tuan. Satu lagi kita ada kacang parang yang original. Ini dia tuan-tuan. Yang ini saya bagi diskaun RM2 juga. Harga jualan adalah RM19.90. Malam ni anda bayar hanya RM17.90 untuk satu balang tuan-tuan. Kacang parang yang original. Kacang parang yang masin ni tuan-tuan, tapi dia bukan over masin lah. Siapa yang suka makan kacang parang yang ada kulit ni tuan-tuan ya. Harga malam ni kita bagi RM2 saja. Ustaz, tudung tu nombor apa beg kuning? Yang tadi ya, yang ada chiffon 2 lapis tu. Sekejap saya tunjukkan tuan-tuan. Kawan kita minta upkan balik tudung yang tadi. Sekejap ya. Siapa yang nak tuan-tuan, ini memang harga special kita bagi kepada anda. Hanya RM30 sahaja. Hanya RM30 sahaja tuan-tuan. Siapa yang nak boleh dapatkan, ada di beg kuning. Itu dia saya pinkan. Duduk dalam beg 61. Cantik tuan-tuan. Yang ni warna kelabu. Anda lihat sendiri. Awning dia terbentuk cantik. Siap ada penutup dagu tuan-tuan. Special. Kalau tak mau guna, lipat masuk dalam. Tak ada masalah. Nak guna, tarik keluar tuan-tuan. Ready untuk solat. Anda lihat kualiti cotton jacket dia. Anda lihat sendiri tuan-tuan. Tanpa saya katakan apa. Anda boleh lihat sendiri. Sangat berkualiti. Kain dia tuan-tuan. Cotton yang siap ada jalur. Cotton stripe dan jacket tuan-tuan. Dengan motif bunga yang begitu cantik. Dia terpantul bila kena pantulan cahaya ya. Dan di bawah diserikan dengan chiffon 2 lapisan. Dengan bertatahkan batu di sekelilingnya tuan-tuan. Hanya RM30 tuan-tuan. Kalau kita nak beli kain chiffon, nak beli kain cotton jacket, nak beli batu ni tuan-tuan, nak pergi tempah buat macam ni, bagi dapat RM30 memang tak dapat. Lah ni kita bagi harga yang sangat istimewa pada anda tuan-tuan. Siap cotton jacket, ada chiffon 2 lapisan tuan-tuan ya, dengan hanya RM30. Baik, siapa yang nak boleh terus dapatkan. Yang nak boleh terus dapatkan, ada di beg kuning. Baik, alhamdulillah. Ada warna biru tuan-tuan, saya tunjukkan yang warna biru cair. Anda lihat sendiri tuan-tuan, ada warna biru cair. Cantik sekali. Warna biru cair tuan-tuan, cotton jacket. Bawah dia sama juga, ada chiffon 2 lapisan dengan bertatahkan batu. Warna biru cair tuan-tuan. Anda lihat kualiti cotton jacket dia. This is very quality, sangat tinggi tuan-tuan. Dengan kualiti yang tinggi begini, dengan harga hanya RM30 ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah tak lama dah ni. Saya dah tak lama dah tuan-tuan. Siapa ada soalan nak tanya apa, silakan. Yang ada soalan silakan. Telekung pun malam ni kita bagi diskaun tuan-tuan. Saya tunjuk beberapa ya.
Yang terbaru kita dah bawa masuk kain satin tuan-tuan. Maafkan. Kain satin tuan-tuan untuk tudung ya. Tapi yang saya nak tunjuk ni bukan satin tuan-tuan, yang saya tunjuk ni adalah cotton. Siapa yang nak cari tudung cotton tuan-tuan, malam ni kita bagi diskaun RM5. Malam ni kita bagi diskaun RM5 untuk telekung. Yang ni kepala bersulam tuan-tuan. Tanah warna putih, bunga warna pink. Tuan-tuan, sangat cantik. Siapa yang nak telekung baru ataupun nak bagi hadiah tuan-tuan kepada seseorang, nak dapatkan kain telekung yang cantik begini. Saya tunjukkan bahagian kepalanya. Pinggang dia seperti biasa tuan-tuan, ada getah. Malam ni ada diskaun RM5. Siap ada getah, ada tali. Ada getah, ada tali. Kemudiannya tuan-tuan anda boleh lihat bunga dia tuan-tuan, sangat cantik. Ini antara pilihan yang ada. Tuan-tuan yang mana berkenan, ada banyak lagi pilihan yang lain ya. Ini salah satunya. Semua yang ini yang saya pinkan tuan-tuan, semua kepala dia bersulam begini. Ada sulaman bunga, ada getah, ada penutup dagu, ada tali, ada 2 lapisan kain sampai ke bahagian ini tuan-tuan, dan ini desainnya. Kalau anda suka yang ni boleh dapatkan. Kalau nak yang putih semua pun ada. Kita ada yang putih semua tuan-tuan. Ini putih semua. Desain sama macam tadi tapi putih semua. Dia punya sulaman bunga dia pun warna putih. Sulaman bunga dia pun warna putih. Siapa yang nak cari putih semua, nak bagi kawan, nak pergi buat umrah ke apa ya, nak cari yang putih semua, ada yang putih semua. Ya. Dan juga kita ada yang putih bunga kelabu. Untuk desain tadi, kita ada putih bunga kelabu. Dan banyak lagi desain-desain yang lain. Sekarang saya nak tunjuk satin ya. Untuk satin pun tuan-tuan, kita bagi diskaun RM5. Siapa yang nak tengok boleh masuk tengok tuan-tuan. Telekung cotton yang saya pin sekarang ni yang cotton. Baik, yang saya nak naikkan sekarang tuan-tuan adalah satin. Yang saya nak tunjukkan sekarang tuan-tuan, saya pinkan dahulu telekung satin tuan-tuan. Ini pun kita bagi sama juga, ada diskaun sebanyak RM5 tuan-tuan. Baik, saya tunjukkan warna putih tuan-tuan. Kalau satin ni dia memang special lah tuan-tuan. Macam baju pengantin pun ada. Dia ada bag sekali tuan-tuan, dia bagi bag posh macam ni. Dia ada bag posh macam ni tuan-tuan. Yang saya pin ni adalah yang satin. Anda lihat sendiri tuan-tuan. Ini kain dia. Ini kain dia. Baik, saya tunjukkan bunga dia tuan-tuan. Sangat cantik. Ini putih semua tau. Ini putih semua. Siapa nak putih semua? Kalau anda nak buat hantaran ke apa tuan-tuan, nak buat hantaran ke tuan-tuan, siapa nak sambut tetamu, nak sambut menantu ke apa tuan-tuan, nak buat hantaran, sangat cantik. Ini putih semua satin. Tapi kalau anda nak pakai sendiri pun boleh tuan-tuan, apa salahnya? Ini buat pakaian yang special. Kita pakai untuk berdiri di hadapan Allah di dalam solat tuan-tuan. Bukan pakai untuk nak menunjuk kat siapa. Ini bukan pakaian untuk pergi pakai makan kenduri, pergi nak berjalan, bukan. Ini adalah telekung tuan-tuan, pakaian solat. Sangat cantik. Anda lihat warnanya tuan-tuan. Yang ni antara warna yang bagi saya sangat cantik tuan-tuan. Siapa yang nak boleh dapatkan. Tuan-tuan, siapa yang nak boleh dapatkan. Ini antara warna yang sangat cantik. Untuk kain satin, kepala dia bukan bersulam ya. Untuk yang satin, kepalanya tak bersulam. Dia datang dengan back pouch. Dia datang dengan back pouch tuan-tuan. Ya. Siapa yang nak boleh dapatkan. Special tuan-tuan, ini bag dia. Ini bag dia. Ini bag dia. Dia ikut warna ni lah. Warna dia punya ni ya. Kain telekung dia lah. Bag tu ikut warna kain dia. Baik, selain daripada ini tuan-tuan, kita ada beberapa pilihan warna yang lain. Ada beberapa pilihan warna yang lain tuan-tuan. Kita ada warna biru. Anda lihat sendiri tuan-tuan, kualiti dia punya matchingkan warna benang dan warna kain dia tuan-tuan. Sangat cantik. Siapa yang nak silakan tuan-tuan. Yang ni warna biru. Warna biru navy blue Kita ada juga warna hitam. Warna hitam pun tuan-tuan, dia matchingkan dengan warna tanah dia. It's very beautiful tuan-tuan. Siapa yang nak silakan. Ini dia warna hitam. Special tuan-tuan, dia pakai benang dia warna coklat keemasan ya. Tanah warna hitam. Siapa nak tuan-tuan, ini material satin. Material satin. Siapa yang nak buat hadiah ataupun nak buat hantaran tuan-tuan ya. Sangat istimewa. Ini sangat istimewa tuan-tuan. Dan sangat cantik lah ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua yang menemani saya pada malam ini. Kita nak berhenti pukul berapa? 5 minit lagi noh. Saya bersiaran 5 minit lagi tuan-tuan, kemudian kita bersurai. 5 minit saja kemudian kita bersurai. Kalau ada soalan, ada pertanyaan silakan. Untuk yang cotton tuan-tuan, kanak-kanak pun ada.
Yang kanak-kanak harga dia RM49.90. Yang ni tuan-tuan dan puan, siapa yang ada cucu perempuan, anak perempuan yang nak bagi semangat mereka untuk semayang, tuan-tuan dan puan, anda dapatkan yang ini yang saya nak tunjuk ni, tuan-tuan dan puan. Very special. Dan sangat cantik. Sangat special dan sangat cantik, tuan-tuan dan puan. Ini dia. Ini material cotton, tuan-tuan dan puan. Anda lihat sendiri kualiti sulaman dia. Anda lihat sendiri, tuan-tuan dan puan. Yang ni, siapa yang ada anak perempuan, cucu perempuan, tuan-tuan dan puan, anda nak bagi semangat kat dia untuk semayang, anda hadiahkan ini, tuan-tuan dan puan. Pinggang dia macam dewasa juga, ada getah dan tali. Baik, kita lihat bahagian kepalanya. Kita lihat bahagian kepalanya, tuan-tuan dan puan. Sama seperti yang dewasa tadi, dia datang kepala bersulam macam ni. Nanti dia kata telekung cu ni lebih lawa daripada telekung nenek. Si ada tali ikat, penutup dagu, kepala bersulam dan getah, tuan-tuan dan puan. Anda lihat desain sulaman dia. Sangat cantik. Sangat cantik, tuan-tuan dan puan. Ya. InsyaAllah tak masuk waktu lagi dia dah pakai dah. Tak dan masuk waktu lagi nak minta pakai telekung dah. Dia kata, Tok, mana telekung tu nak semayang, dia kata. Sebab apa? Semangatnya tuan-tuan dan puan dapat telekung baru. Ini antara pilihan yang ada. Anda lihat saya satu lagi. Yang ni tanah warna putih, bunga pink. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Kalau anda nak bagi semangat pada anak atau cucu anda untuk semayang, tuan-tuan dan puan, anda bagi yang ni, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, anda bagi yang ni kat dia. InsyaAllah dia suka, tuan-tuan dan puan. Ya. Ini boleh pakai sampai budak umur 11 tahun, 10 tahun boleh pakai, tuan-tuan dan puan. Ya. Kalau dah besar, masuk sekolah menengah, tuan-tuan dan puan beli yang dewasa dah boleh. Tapi yang ni untuk sekolah rendah boleh pakai lagi. Ya. Daripada umur 6-7 tahun sampai 10-11 insyaAllah boleh pakai. Siapa yang nak silakan, tuan-tuan dan puan. Special material cotton, tuan-tuan dan puan. Memang cantik lah. Memang cantik, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah sangat lawa. Kalau ada yang nak, dipersilakan. Tanah coklat pun ada. Anda lihat dia matchingkan warna bunganya dengan tanahnya, tuan-tuan dan puan. Kualiti sulamannya sangat baik. Baik, alhamdulillah. Cukup noh. Kita berhenti di situ untuk malam ini atau ada soalan? Kalau ada soalan silakan, tuan-tuan dan puan. Yang mana yang belum lagi daftar ke program pengajian Al-Quran yang kami bawakan, tuan-tuan dan puan, kita baru saja bermula, tuan-tuan dan puan, program asas Al-Quran. Baru belajar berapa huruf je, 8 huruf je, tuan-tuan dan puan. Ya. Yang mana yang belum lagi join, boleh join, tuan-tuan dan puan. Ada, kita buka pendaftaran di beg kuning. Nanti buku-buku ni kita akan hantarkan kepada anda. Buku-buku ni kami akan postkan kepada anda, tuan-tuan dan puan. Yuran pengajian asal sebenarnya adalah RM300. Tapi siapa yang daftar hari ini, anda hanya bayar harga bukunya sahaja. Saya nak tengok anda boleh tak komit, tuan-tuan dan puan. Saya betul-betul bagi tahu, kalau ada benar-benar di kalangan anda yang sedang menonton, nak sangat mengaji dengan kami, tapi tak ada duit RM55 nak beli buku ni, anda cari kami di sini, tuan-tuan dan puan. Saya nak taja anda belajar. Kos buku dan penghantaran buku ni kepada anda kami tanggung. Siapa yang tak ada kemampuan nak bayar sendiri. Siapa yang ada silakan. Hanya RM55 malam ini kalau anda daftar. Tak perlu bayar RM300. Ya. Ustaz, malam ni Cik Nah order dah Al-Quran macam Ustaz baca tadi. Terima kasih Cik Nah. Terima kasih Cik Nah. Siapa yang nak Al-Quran yang macam saya guna tadi, tuan-tuan dan puan, silakan. Siapa yang nak daftar ke program pengajian cepat Quran, saya berikan masa 1 minit lah. 1 minit lagi, tuan-tuan dan puan. Saya berikan masa 1 minit lagi untuk mereka yang nak daftar mengaji. Jangan malu. Kalau nak mengaji tak boleh malu, tuan-tuan dan puan. Malu macam mana nak mengaji? Ya. Silakan, saya berikan masa lagi 30 saat untuk pendaftaran ke program pengajian Al-Quran. Yang mana yang nak daftar, silakan. Ya. Dan juga sekali lagi, tuan-tuan dan puan, kepada anda yang nak dapatkan Al-Quran ini, yang mana yang nak dapatkan Al-Quran ini boleh terus dapatkan di beg kuning malam ini, tuan-tuan dan puan. Ya. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semua. Yang baik itu daripada Allah, yang silap dan salah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya akhiri pertemuan pada malam ini dengan ucapan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Salam seronoknya cinta Al-Quran, dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan assalamualaikum.